tak berbuka korang. Waalaikumsalam. Korang tadi saya ada standby air tak tu? Ada. Syafiq dah bawa. Syafiq buat air tembikai, Syafiq buat air kopi. Bagus tak suami saya ni? Bagus kan? Semua boleh. Bawa motor RZ boleh, buat kopi boleh, buat air tembikai boleh. Semualah dia boleh. Bayar bil boleh. Bayar bil boleh. Handsome pun handsome. Tukar lampu, boleh tukar lampu. Tukar lampu boleh. Tukar tayar kereta. Tayar kereta boleh tukar. Tak perlu orang lain nak tukarkan tayar. Apa lagi? Boleh alihkan landasan MRT. Itu penipu. Dia kata dia boleh alihkan landasan kereta api tu, dia kata. Lawaklah korang ni. Nanti naik motor RZ suruh Syafiq pacak tinggi-tinggi. Korang tahu tak, saya tengok teaser ke trailer yang Syafiq pacak tu. So saya baru tahu yang dia buat stunt sendiri tau untuk pacak motor RZ tu. Kita kena terbalik motor tu. Tak tahulah macam mana. Pacak motor RZ boleh. Pacak kereta je tak boleh lagi. Gempak tu suami Mimi. Gempak kan? Jangan cakap kat komen lah. Cakap kat DM je. Kalau nak cakap gempak, nak puji ke apa ke. Kenapa pula nak kena DM dia? Itu kan riak. Kalau Riak. cakap kat depan-depan orang. Tak lah. Boleh. Mesej je Mimi. Suami saya gempak. Dia paling gempak di dunia. Saya nak tunjuk dia, tapi saya takut nanti kena restricted sebab tengah drive kan. Tu dia. Kau dengar je lah dia bebel. Diam lah. Bahaya lelaki serba boleh ni, dia kata. Lelaki tak boleh harap pun bahaya. Lelaki semua boleh pun bahaya. Dia kata Mimi pun ada kelebihan apa. Dah lah cantik, comel, kurus, tinggi. Swag-swag model. Betul lah tu. Dia ni, dia rolling eyes. Kak Mimi cakap kat Abang Syafiq, kenapa datang UiTM Sarawak je? Datanglah UiTM Melaka juga. UiTM Sarawak. Oh, yang Syafiq pergi tu UiTM Sarawak Saya pun tak tahu sebenarnya. Saya ikut je Kopiko punya plan ni. Dia tanya kenapa saya suka Syafiq. Saya suka Syafiq sebab tu lah, sebab tadi tu. Pandai pacak motor, pacak RZ, pandai tukar tayar kereta, pandai buat kopi, pandai buat tembikai. Oh, violation dah, warning dah tu. Kenapa? Kenapa? I rasa sebab ni tadi dia tunjuk Syafiq tu, dia tak boleh. Bukan saya pun yang live. Tunjuk je. Pandai buat tembikai. Dia bukanlah pandai buat tembikai, dia pandai buat air tembikai. Tembikai pun boleh juga. Apa masalahnya? Boleh juga, pandai juga. Bagi je lah benih dia, air tanam lah. Pandai masak tak? Kenapa dia nak, yang tu, budak tu nak mempersoalkan? Pandai buat tembikai? Dia macam dengki je. Dia orang tak buka puasa lagi. Dia tengah lapar. So dia macam, tu semua dugaan tu. Dah saya pandai buat tembikai. oh, dia violation sebab kena tunjuk produk, dia kata. Oh, sebab Mimi, mana produk Mimi? Kat rumah tak bawa sebab saya tak tahulah pula. sebab Saya Mimi- nak live hari ni. Tapi Mimi last sampai buka beg kuning.